baru lepas makan jeli kelapa dekat Suratani. Kucing Thailand pun makan kelapa, makan jeli kelapa. Bagus Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita dah nak check out. Malam tadi kita stay dekat hotel apa entah, tak tahu lah. Bilik dia selesa lah. Okay. Kita dah nak check out. Cantik suasana pagi kat sini. Okay, lagi. Alexander Junior. Kita dekat Cumpuan ni. Mana? Selasa 23 hari bulan 12. Jadi kami dah sampai di tadi kami beristirahat overnight dekat kira kaki Cumpuan lah. Ni Muara ke Cumpuan. Sekarang nak menuju ke mana? Ke Sukan Buri lah. Sangat jauh-jauh lah. Cuaca pagi ni kabut sangat tebal sangat. Dan musim sejuk lah sekarang ni. Kita sampai ke hari itu je lah. Berhenti kejap ni dekat PTK ni. Kita nak breakfast sekejap. Okay. Terima kasih. Lepas ni nak pergi mana? Nak bukan, maksudnya ada kat tempat kita nak stop burung ke? Tak apa lah, mana yang attraction ni kita berhenti lah. Dekat view point lah. Okay. Kita dengan siapa ni? Kita naik apa ni, jentera? Ni Y16. Nama dia? Nama Alexander JR. So buat masa ni mantap lah. Naik kapcai pun okey lah. Boleh lah. Cuma agak sakit pinggang. Yelah, jalan jauh, motor kecil. Tapi kita nak try lah. Kita bawa dia pergi jauh lagi. Okay, bye. Kat sini banyak yang jual yang piece-piece kecil-kecil. Kalau siapa travel dekat sini, tak payahlah bawa skincare. Macam-macam skincare ni. Jadi tak payahlah bawa, orang kata tu penuh-penuh beg-beg makeup ke apa. Semua ada kat sini. Dia jual piece-piece kecil-kecil macam ni. Cukuplah untuk seminggu ke travel. Ni lipstick ni semua ada.
Serum-serum ada, foundation ada, vitamin ada, masker semua ada. Okay. Tengah pilih apa nak minum, apa nak makan sarapan pagi ni. 7E je. Macam-macam. Kakak, minuman kegemaran kakak lah. Ada packing kecil. Kita tengok halal punya roti. Ada halal ya. Jadi kita pilih-pilih je lah yang halal. Okey lah. Okay, Mak Cik dah dapat dah ada menyanyi yang penting. So kita tengok nak makan apa. Kat sini kena pada carilah yang halal. Jangan tengok-tengok juga. Tak boleh main ambil je. 30 baht. Boleh lah Rafi. Yang makan kita makan biasa. Yang tu ayam. Dia ada cheese. Ada yang tak halal ni. Kita tu halal. Oh, ya. Ni lah. Roti ke tak tahu lah nak makan apa. Dah jemu makan burger-burger ni. Aduh. Tak tahu nak makan apa. Okay, kita cari makan dulu. Nanti kita ke udara lagi. Bye. sampai. Wah,
kereta comel. Boleh? Tolong? Mak. Dia nak tolong ambil. Okey. Cantik kereta. Ni ada grup. Kebetulan diorang pun nak pergi ke Thousand Corner. Comel tak? Diorang ni daripada KL. Susah nak dapat apa. One, two, three. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. Might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Daripada Switzerland. Koh Samui. Some area. But if you're going up in Chiang Mai or the Where also, They're from Switzerland. where also the Where you going? Where you going? To Bangkok. Oh, no, it's Hua Hin. Hua Hin. Oh, I see. I did. Saya macam mana?เธอเย้าอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังหวั่นไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไปอีกหนึ่งอึดใจแล้วเราคงต้องจากลาก็รู้ว่าอีกไม่นานลาลับก็แค่ลมพัดพาเธอลงเข้ามาอีก5 นาทีแล้วก็คงหมดเวลารีบใส่เสื้อผ้าแล้วเราก็ลาจากไปเธอจะคบซ้อนอ้อนวอนเธอได้ไหมไม่ต้องมีใครมารู้เรื่องของเรา
ฉันจะเจียมตัวยอมกินน้ำตายเขา และจะไม่เข้าไปทำให้เธอต้องหนักใจ ก็ไม่ต้องมาทักมาทายได้งานฉัน ไม่ต้องบอกกันวันนี้ที่อยู่ไหน จะไม่ถามเลยว่าที่อยู่กับใคร จะพร้อมเข้าใจและก็พร้อมจะรับฟังจะครบซ้อน Okay, review bilik. Ni dekat mana ni? Supang Buri. Supang Buri. Siap ada peti ais besar lagi. Lepas tu kita tengok bilik air dia. Wah, bilik air dia. Bersih. Lepas tu ada balcony. So motor kita kat bawah je tu. Tu motor kita. Kalau tahu tadi beli sabun, boleh sedia baju kat sini. Ada smart TV. So kita boleh tengok YouTube. Tak tengok cerita Thailand. Boring. Oh, ada Netflix dia kasih. Good lah. Wah, next time boleh duduk kat sini. Mak Chin dah penat dah. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari yang ketiga dalam Thailand. Kita malam stay dekat hotel ni. The Sin Stylish Residence. Okey juga bilik dia. Balcony dia pun boleh ngadap dengan motor. Ya, bilik kita atas ni je. Okey lah. Boleh lah. So, lepas ni kita pergi mana? Sekarang hari ni perjalanan kita kita akan terus ke Mesot. Mesot. Okey, sekarang ni kat mana? Sekarang dekat Supang Buri. Supang Buri. Okey. So, kita jalan dulu. Okey, bye. Okey, kita sekarang berada di ni, naga besar ni. Dragon Descendant dekat Supang Buri. Sekarang kita sampai kat sini. Okey, kat ni kat mana ni? Mesot. Jalan ke Mesot. Jalan ke Mesot. Okey.
menipu. Pandanglah ke dalam, bebaslah ke diri. Tapi hati busuk sekali dan kira beroda suka ular sawah dan terkenal. Suka sama suka tapi aku tidak rela. Jangan beri mereka. Jangan memandangkan dosa. Buta-butakan matamu, ikut-ikutkan nafsunya. Hanya ada seminit saja katanya. Nanti dulu kakiku ini bayang. Mari katanya. Kau bijak pandai semua kata-kata yang kau punya pandai. Jangan aku jadi macam. Jangan pandai-pandai nanti kau kena tibai. Kau orang kita ada saja yang terkena. Ada-adakan cerita, bikin orang berapa-berapa. Panas ini musuh sahaja, dasar tidak berguna. Jangan. Okey, sekarang kita berhenti rehat sekejap. Sekarang kita kat mana? Sekarang kat mana? Dekat restop. Resto. On the way ke Mason. Buntut pula sakit. Kita berhenti sekejap lah. Bukan apa-apa pun. Nak menikmati pemandangan kan. Jalan-jalan sampai Mason ni. Besok baru layan corner yang itulah. Monson 1000 corner. Ni dengan motor kecil. Dengan siapa ni? Alexander. Junior. Berapa kali berhenti dah ni Aduh. Kita test motor ni, motor kecil ni. Okey. Lagi dah lah kecil, dia bawa pilihan pula. Itu hari dia pakai Visrom, dia tak bawa pilihan. Okeylah. Okey, kita rehat dululah. Nak makan roti je ni Tak, ini nak masa servis nanti ada. makan sekarang je. Tak payah. So kita makan dululah. Ni minum. Ni pun beli dekat Lotus Thailand. Beli roti je, makan roti. Tak, nak makan. Makan lah. Makan dulu. Perut dah lapar. Okay. So kita makan dulu. Kejap lagi kita sambung balik. Bye. Okay, sekarang kita berada di start point Magic Hill. So kita nak test botol. Okay. Tengok botol ni Nampak? dia naik bukit. Nampak? Dia jalan. Dia naik bukit. Kita tengok. Mana botolnya? Tu. Ya. Dia naik bukit botol. Ya, dia naik mendaki bukit. Jap. Okey.
So dah bergerak lama, kita kena servis dulu motor. Motor ni kotornya. Kita dekat Yamaha servis dekat Mesot. Sekarang kita dekat Yamaha servis dekat Mesot. Semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya. Kalaulah ada selain darimu, biar ku hancur dan menjadi debu. Bila hadir cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta seteru. Menghukum aku dengan dusta, neraca dunia hakimnya. Karena cinta, biar aku dianggap gila. Terbang dengan sayap ilusi Okey, kami dah sampai. dalam bahasa hati. Okey. Tengok kamera. Dah sampai. Bila hadir cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta sejuta. Menghukum aku dengan dusta, neraca dunia